Bagi tahu bapak dia. Fuyung! Nampak gaya macam nasihat betul ni. Dah tak ada muka kertas macam semalam. Banyaklah kau ni punya kertas. Aku dah okey lah. Kau ni buat apa kat sini? Tak ada latihan ke? Latihan? Ada. Tapi perut aku ni lagi penting. Lagipun, semalam kau dah makan bubur eksperimen aku yang masin tu kan? Jadi, hari ni aku nak cuci mulut kau dengan manis-manis. Maksud kau? Jomlah, aku belanja aiskrim kat mall depan tu. Ada perisa baru tau. Viral gila kat tok-tok. Kau kan suka benda yang fancy-fancy sikit. Eleh kau ni. Bukan main lagi. Tiba-tiba nak belanja. Ada udang di sebalik batu ke? Mana ada. Aku ikhlas lah. Anggap je lah ni reward sebab kau tak pingsan masa latihan tu. Jomlah Alicia. Janganlah sombong sangat. Yelah. Tapi aku nak yang double scoop tau. Kau yang bayar. Beres! Setakat double scoop, celah gigi aku je lah. Jom gerak! Little boy, jumping puppy, puppy world. Well, like a fairy tale comes true. Macam Alicia? Kau nak yang mana? Your good time, pumping sweet cake, cookie friends. Yang strawberry, tone kuning tu dan matcha scoop. Still I remember. Ni kan? Tak nak lagi? Tambah 2 ke? Yang rasa tu? I found Mr. Wonderful. Alah! Kau malu Beh, Lazy birds, where is your home? Take me there. dah lali. Makes me feel free. Kenapa? Masih kurang ke? Tak, bukan. Tapi, jomlah beli yang lain lagi. Oh, kau nak yang lain juga rupanya. Still I remember. Bungkuskan 3. Your December. 'Cause I found Ni pula Alicia. Saiti. I think Boleh. of happy days. Amboi, nak pergi dating, makan aiskrim tak acar sampai hati korang. Mak kau. Aduh, kau ni pun. Boleh tak jangan hijau macam tu? Terkejut lah aku. Mana ada dating lah pun. Hari ni dia kata dia banyak duit sangat hari ni. Iya ke? Kalau macam tu, aku pun nak jugalah. Kai, Iman, jom. Ali nak belajar aiskrim ni. Wah, serius Ali. Mantaplah kau. Aku nak pergi baca. Aduh, habislah pergi aku macam ni Alicia. Ni semua salah kau tadi. Mana ada salah aku? Dah, jom dah. Nanti kedai tu tutup pula. Lain kali kita pergi berdua je lah. Sedekah. Bukti diorang dating. Bagi tahu bapak